Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, mengahlah tuan-tuan. Tak, cerita dah tuan-tuan, saya tadi tertinggal tilam anak saya. Tadi cikgu WhatsApp saya tuan-tuan, cikgu taska anak saya WhatsApp. Assalamualaikum cik, tilam anak cik tertinggal. Tu yang kena patah balik tu tuan-tuan, dan sebaiklah tim saya ni tuan-tuan, ada motor. Saya pinjam motor tu tuan-tuan, merempit jap tadi. Tak adalah merempit. Maksudnya, saya kena patah balik tuan-tuan rumah, ambil tilam anak saya. Lepas tu pantai balik ke taska baru datang office tuan-tuan. Sebaik tak jauh tau. Sebaik 5 minit je tuan-tuan. Aduh, hai, hangeh lah tuan-tuan. Ponik. Kalau angkabut, tertinggal pula tilam. Hai bapak lah, hai. Okey tuan-tuan, sorry tuan-tuan itulah kelewatan lah sikit tuan-tuan. Sorry tuan-tuan Tuan-tuan, jom. Kita sambung tuan-tuan. Hari ini adalah hari Isnin, iaitu Iqra'. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat. Kita mula daripada awal lah tuan-tuan. Daripada muka surat 14. Daripada awalnya maknanya kita sambung lah tuan-tuan Muka surat 14, tuan-puan nampak tak huruf apa ni? Ini adalah huruf Sad. Ini huruf apa tuan-puan? Ini adalah huruf Sad. Okey? Sekali lebih aku juga, cuma kena hati-hati je lo. Tuan-puan, ni huruf apa tuan-puan? Ini adalah huruf Sad. Tuan-puan, seperti biasa ingat saya cakap, huruf Sad tak perlu muncung mulut. Jangan muncung tuan-puan. Jangan muncung. Tulis, jangan muncung. Boleh tak? Tuan-tuan, cerah sangat Sekejap Zafran atau Bazli? Tuan-tuan sekejap Berlari kan? Kenapa dia macam cerah sangat Dia macam kena kat tempat tu. Nampak tak macam cerah sangat? Dia macam terlampau ni kan? Tu cerah. Ni okey. Ni okey. Okay, thank you Zaf. Okay teman-teman, sambung. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan, itulah dah terbiasa belajar dulu. Asyik dah muncung je Ustaz kan? Kak Azlina, Cik Azlina jangan muncung. Huruf Sad jangan muncung. Lidah relax je, mulut tak perlu muncung. Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan jumpa pada huruf Sad, si, bukan si. Faham? Sad tak payah muncung tuan-tuan, jangan muncung. Siratal ladzi sira bukan si. Bukan si, tak payah. Biasa tuan-tuan. Cuba sebut sad tanpa muncung. Macam tak jadi Ustaz. Tak. Itulah sad. Sa, si, su. Su kena muncung sebab pada depan. Boleh? Sa, si, su. Boleh tak? Ihdinas sira, ihdinas nas masuk pada huruf sad. Ihdinas, ikut saya, tengok saya, tuan-puan buat sama-sama. Ihdinas, bukan ihdinas. Faham tak? Boleh? Sa. Sebelah tuan-puan huruf apa? Huruf dad baris atas. Da. Da macam nak sebut tuan-puan, gigit tepi lidah. Gigit tepi lidah. Gigit tepi lidah tuan-tuan kat sini. Da. Cuba sebut. Da. Tak payah disengit ke mulut tu. Da tak payah. Boleh? Ghairil maghdubi alaihim walad. Gigit lidah tepi sikit. Walad. Gigit tepi lidah. Boleh? Boleh ke? Okey. Jom tuan-tuan tengok bawah. Sa.
Betul? Jangan muncung. Semua ni tuan-puan jangan muncung. Semua ni saya tulis kat atas. Jangan muncung. Tulis. Tuan-puan jangan tak tulis. Tulis tuan-puan. Supaya tuan-puan tahu huruf sad jangan muncung. Tuan-puan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillahirabbil alamin sampai jumpa ayat ihdinas sira ihdinas sira. Boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Sira bukan si. Cuba. Boleh tak? Kak Norida boleh, Kak Norida? Kak Amelia, Kak Nita. Siapa yang masuk? Yelah, Kak Razita boleh. Terima kasih Kak Razita repost kan. Kak Mira boleh, Kak Mira boleh, Kak Yini boleh, Madam Ida waalaikumsalam. Boleh tak teman? Alhamdulillah boleh Ustaz. Okey. Saya macam biasa. Saya mengajar tuan-puan, saya tak nak tuan-puan laju-laju. Mak-mak saya, makcik-makcik, acik-acik sekalian, kalau tak boleh bagi tahu. Kita perlahan je tuan-puan, tak ada apa nak dikejarkan. Boleh? Huruf sad cuba dulu. Cuba buat sambil-sambil dengar saya buat. Cuba. Dia kena cuba. Proses pembelajaran dia kena dua hala tuan-puan. Dia kena two ways communication. Kalau sehala dia tak jadi tuan-puan. Okey? Tuan-puan kena cuba. Cuba huruf sad. Kita main pada surah Al-Fatihah. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Cuba. Ihdinas. Bukan naus. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas bukan naus. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Dah mula senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Dapat? Si bukan sui. Faham tak? Siratal ladzi. Boleh? Okay, cantik. Alhamdulillah. Dapat? Kaedah dapat. Alhamdulillah. Jom pergi huruf sebelah ada tuan-tuan. Huruf dad. Boleh? Tuan-tuan jangan boleh je tau, kena buat tau. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi dia tak buat. Kena buat, tuan-tuan kena cuba. Okay? Okay, sebelah tuan-tuan. Ni huruf apa tuan-tuan? Huruf dad. Okay? Huruf dad tuan-tuan cuba tuan-tuan dan puan-puan. Dia tips dia lah, sikit lah. Bukan nak suruh tuan-puan sekali sebut kena gigit lidah, tak payah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan gigit lidah tepi ni guna gigi tepi. Biasanya mak-mak dia tak ada gigi depan. Gigi tepi jarang dia tak ada. Faham tak? Acik tak ada gigi lah Ustaz. Gigi tepi acik tak ada, macam pelik je. Gigi depan biasalah, saya faham. Gigi belah sini tuan-puan, tak kisahlah kiri ke, kanan ke, mana tuan-puan selesa. Gigi kiri atau kanan tuan-puan, cuba gigit lidah tepi ni. Gigit sikit je, bukan suruh gigit sampai berdarah. Sikit je. Tuan-puan sebut. Sebut ba. Tuan-puan rasa tak ketebalan itu? Rasa tak? Gigit lidah tepi. Macam tu. Tuan-puan rasa tak ketebalan tu? Ada gigi palsu Ustaz? Boleh lah, tak kisah gigi palsu ke, gigi betul ke. Tuan-puan. Okey, saya bagi tahu. Kekurangan ataupun kesilapan, alhamdulillah Ustaz, berkat Ustaz Ajar sekarang saya dah ada kelas, saya ada kelas mengaji setiap petang sekarang dari Iqra 4 Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-puan, Ustaz macam nak hilangkan komen sebab tak nampak clear mulut Ustaz. Slide ke kiri. Ke kanan Slide ke kanan atau ke kiri. Nanti dia boleh hilang daripada tuan-puan punya ni. Okey, boleh? Cuba slide ke kiri atau ke kanan. Baik tuan-puan.
Slide ke kanan. Terima kasih Puan Zatul. Tuan-puan, saya nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sebut dad, tak letakkan lidah tuan-puan tu, lidah belah kiri atau kanan tuan-puan tu ke tepi gigi, tuan-puan akan jadi huruf dal ditebalkan. Contoh yang tak betul, da. Tuan-puan tengok saya sebut da. Da, di, du, da, di, du. Tuan-puan, tak betul. Huruf dad kena kat tepi ni. Da. Magdu, du. Dia tak payah nak sengitkan mulut sangat pun. Boleh ke? Cuba. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba. Tak apa tuan-tuan. Sikit-sikit lama-lama insya-Allah boleh. Kita practice. Boleh Yang penting tuan-tuan jangan jadikan dia macam huruf dal. Ghairil maghdu. Dia bukan macam tu. Bukan maghdu. Dia bukan huruf dal ditebalkan, tidak. Dia huruf dad kat tepi ni tuan-tuan. Maghdu. Boleh? Maghdu. Boleh ke? Alhamdulillah. Ramailah dah boleh ni, masya-Allah. Bagus. Kita macam sambung. Sa, da, sa. Boleh? Clear yang ni. Sama bawah tuan-tuan. Sa, ha, da, sahada. Sa, lidah stay dengan muncung. Ha, so lidah kat mana Ustaz? Kat tepi buat icon. Tepi ni macam gigit. Tapi janganlah gigit betul-betul. Letak je kat tepi lidah ni, gigit sikit. Macam tu. Ini tips dia lah. Nanti dah lama-lama boleh tak payahlah nak gigit lidah tu. Boleh Sebab kedudukan dia kat tepi ni Kedudukan dia kat tepi sini. Tak salah kiri ke kanan ke, ikutlah mana-mana selesa. Tapi dia bukan di tengah lengah. Bukan da. Dia bukan da. Bukan. Dia da. Lidah tu tuan-tuan. Kiri atau kanan. Okay? Bukan da. Dia bukan da. Bukan. Faham tak? Nampak sama tapi bukan dia. Okay? Sa. Tengok mulut saya tuan-tuan. Ha. Pedas daripada dalam. Da. Sahada. Asal lidah ke tepi tu okey lah kan Ustaz? Okey lah tu Kak Azlina. Yang penting jangan lidah kat depan. Da tu tak tepat. Boleh? Sa. Ha. Da. Sahada. Boleh? Sebelah tuan-puan. Da. Ha. Da. Boleh? Da. Tepat? Dulu payahnya nak sebut huruf ha pada sekarang alhamdulillah. Kan boleh cik malang kan? Ha daripada dalam. Da. Ha. Da. Boleh? Boleh tuan? Okey. Kita pergi huruf yang seterusnya, bawah sekali. Kita lompat-lompatlah tuan-tuan sebab kita nak tekankan pada sebutan huruf je. Sebutan huruf je. Baik, lagi yang bawah sekali tuan-tuan. Ada yang belum dapat tak Iqra' ni? Tuan-tuan dan puan-puan, Iqra' ni saya affiliate kan tuan-tuan? Sekejap saya tengok. Ada tak kat beg kuning? Iqra' ni saya affiliate kan je. Sekejap saya tengok. Ada kat beg kuning tak? Ke dah habis? Iqra' ni dah habis lah tuan-puan. Alah, baru nak tengok kat beg kuning lah. Saya tuan-puan kan? Dah habis pula Iqra' ni. Okay tuan-puan. Ustaz, buku apa tu? Buku Iqra' ni ke? Ustaz, orang cara baca sa tadi boleh pun green star. Okay, baik. Tengok pada huruf sad, tuan-puan tak payah muncung. Contoh macam ni sa. Sa. Ba. Asaba. Sa. Tengok lidah saya kat mana. Statik kat bawah ni tuan-puan. Sa. Nampak? Sa. Ba. Asaba. Boleh? Lidah kat depan ni Ustaz. Bukan kat depan. Lidah statik kat bawah kat sini. Nampak? Statik kat bawah ni teman.
Boleh tak Puan Green Star? Cuba sebut. Sa, 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 sa. Lidah statik kat bawah. Dekat gigi bawah ke Ustaz? Ya, dekat bawah ni. Dekat bawah je. Okay. Cuba sebut sad baris bawah Ustaz. Saya selalu salah sebut. Okay, kalau baris bawah. Si. 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 Termuncunglah Ustaz. Dia dah terbiasa memang macam tu. Lidah parking kat bawah steady tuan-tuan. Sa. Bawah. Si. Depan. Su. Atas. Sa. Bawah. Si. Tengok mulut saya. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Sa. 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 Si. 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 Su. 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 Sa. Si. Su. Lidah stay kan tuan-tuan kat tempat tu. Lidah tuan-tuan stay je kat gigi tuan-tuan tu. Okay. Lidah stay tuan-tuan kat gigi tuan-tuan. Gigi tuan-tuan sini. Stay kat bawah. Lidah kena gigi bawah ke? Stay je. Stay. Boleh tak? Maksud stay tu macam mana? Tinggalkan je. Sekejap saya tengok tuan-tuan. Saya punya ni. Tuan-tuan boleh nampak tak muka saya? Macam ni. Macam ni boleh nampak tak muka saya? Tuan-tuan, huruf sad letak je lidah kat sini. Tengok kedudukan lidah saya tu tengok. Sa. Sa. Atas. Sa. Tak bergerak pun lidah saya kan? Mana gigi Ustaz beli tu? Gigi saya tu lidah dia pendek. Gigi saya beli yang besar tu lidah dia pendek. Dia tak berapa sesuai pula. Gigi saya lah tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, lidah sebutan huruf sad tak payah guna gigi. Lidah tuan-tuan buka, saya nak tengok tuan-tuan. Tengok saya. Tuan-tuan buka je mulut, tuan-tuan tengok lidah saya. Stay tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak angkat lidah ke apa ke, gigi atas ke gigi bawah, gigi tepi, gigi kanan, tak payah. Buka je mulut, letak lidah macam tu. Dan tuan-tuan sebut. Sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Itu jadi huruf, itu jadi surah Al-Fatihah cantik tu. Ihdinas sirat, si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, sirah, saf. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Boleh? Boleh? Itu yang baru boleh bezakan. Sa dengan sin baris atas. Sa. Mana replika gigi Ustaz beli? Ada. Tapi lidah tak panjang. Kalau sin, sa. Kalau sad, sa. Lidah, tengok lidah saya. Sa. Kalau sin, sa. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Nampak tak beza tu? Tak apa tuan-tuan, perlahan-perlahan. Banyak ustaz lain dah ajar laju tuan-tuan. Dengan Ustaz Aidil tuan-tuan belajar perlahan-perlahan. Boleh tak? Barulah tuan-tuan baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'am. Si. Bukan sui. Mana pun itu? Sui tu. Sin senyum sikit dari sa kan? Betul. Bukan senyum sikit, senyum banyak. Sa tak payah senyum. Mana dia orang sebut sa? Sa. Tak ada senyum tu. Faham tak? Sa tak ada senyum. Sa tak ada. Tapi kalau sin memang senyum. Sa si su sa si su. Memang kena senyum. Sad tak payah senyum. Tak ada orang sebut huruf sad senyum. Sa tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sad dia relax je. Sa. Dulu saya pun sebut sad memang muncung. Dulu saya baca Al-Fatihah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dulu saya baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Siapa baca macam tu? Saya. Dulu saya baca macam tu. Selepas ditegur tuan-tuan, bila kita masuk kelas talaqi kan, kita ditegur lah. Sebab sad tak payah muncung. Saya tahu sad tak payah muncung. Jenuh juga tuan-tuan nak membetulkan lidah ni lah. Dulu ustaz ngajar suruh muncung ustaz. Tak betul.
Dia bukan kesalahan besar, tapi bacaan tak tepat. Dulu saya macam tu, tapi setelah saya talaki dengan Syekh daripada Mesir tuan-tuan, online lah, dia suruh betulkan. Dia kata tak payah muncung. Dia kata dua benda je muncung, huruf waw dengan huruf dhammah. Selain daripada tu tuan-tuan, tak ada muncung. Biasa dengar tuan-tuan, betul juga kan? Sebab tu kita selalu baca huruf sad jadi muncung. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, tak? Ada bunyi. Kan ada bunyi tu kan? Tak, sama dia tak betul, salah. Bukanlah kesalahan besar, tapi kesalahan tu kita kata tak tepat. Okey, sebutan tu tak tepat. Boleh? Huruf sad relax ke tuan-tuan? Sa sa sa. Kalau huruf sin, sa sa sa. Sad, sa sa sa. So, baris depan tak muncung. Baris depan muncung, Puan Anaikon. Baris depan dengan waw memang kena muncung. Apa-apa pun terjadi, Puan Anaikon. Okey. Lagi sekali Ustaz, dulu asal ada bunyi. Okey. Apa-apa pun yang terjadi apabila bertemunya waw dengan tanda baris depan, dhammah akan jadi muncung. Boleh Sad baris atas tak payah muncung sebab dia bukan muncung. Kecuali dia dhammah. Sebab dhammah ni apa-apa pun terjadi bila dia dhammah automatik akan muncung. Apa-apa pun. Ra, mana dia muncung? Dhammah, ru. Faham? Dapat? Ta, mana dia muncung? Bila dhammah balik depan, tu. Faham? Tak ada orang sebut ra jadi ra. Mana ada? Sebab dia dhammah memang kena muncung. Nama dia dhammah, yadmum, muncung. Ru, su, bu, tu, bu, su. Kena muncung lah. Faham? Selain daripada dhammah, selain daripada waw tak payah muncung. Faham? Selain daripada dhammah tahu apa? Baris depan. Selain daripada baris depan, selain daripada waw tak payah muncung. Huruf waw memang kena muncung lah. Baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, memang kena muncung. Waw. Sebab tuan-tuan tak boleh baca kalau tak muncung. Mana boleh baca? Wi, wu. Memang kena muncung. Faham? Ulang baca sad Ustaz lagi sekali. Sa, si, su. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan boleh rasa lidah tuan-tuan tak payah terangkat pun. Dia relax kat situ. Kalau lidah tuan-puan tak terangkat, relax, betul lah tu. Kalau lidah tuan-puan terangkat sana, terangkat sini, tak topek lah tu tuan-puan. Okey? Kalau tuan-puan macam sa, lidah bergerak-gerak. Gerak lidah tu ke atas ke bawah tuan-puan, maknanya bacaan tu tak tepat. Dia relax tuan-puan, static. Sa, si, su, sa, si, su. Boleh? Alright? Okay, soalan lagi tak tuan-puan? Tak apa tuan-tuan, kita santai-santai je tuan-tuan. Isnin Selasa memang iqra' santai-santai. Tak ada apa nak dia laju-laju kan. Tuan-tuan dah masuk banyak kelas ustaz-ustaz lain laju, masuk kelas saya perlahan pula. Kalau tak ada ustaz yang mengajar perlahan, saya mengajar perlahan. Biar ustaz lain mengajar laju. Okey? Tuan-tuan nak belajar laju, tuan-tuan boleh belajar laju pula dah. Tuan-tuan nak belajar laju, pergi pada ustazah lain lah. Dengan saya mengajar pelan-pelan tuan-tuan. Boleh? Clear dapat tak sebut ni? Tuan-tuan tinggalkan kelas saya kejap lagi, pastikan tuan-tuan boleh dapat sebut. Syafi Al-Haddad. Saya ingatnya artis tu. Okey. Tuan-tuan pastikan dapat sebut tau. Tak nak sadaqallahul azim. Tuan-tuan mau sadaqallah tak dapat sebut. Tak mau macam tu tuan-tuan. Sadaqallah dia pun sadaqallah. Dia pun tak boleh sebut. Tak nak. Saya nak tuan-tuan at least tinggalkan kelas saya. Tuan-tuan kena dapat sebut satu huruf. Bukan Ustaz? Boleh. Okey. Gurau je lah. Boleh? Okey, clear tuan-tuan? Senang ikut cara Ustaz aja, alhamdulillah. Memang kita nak pelan-pelan je tuan-tuan. Dapat? Boleh, dah try boleh. Alhamdulillah. Selebih tuan-tuan praktis. Boleh? Seronok tuan-tuan sebut ni. Macam kena vokal dah. Okey, jom. Baik tuan-tuan, kita pergi. Screenshot pula dah. Kita split screen balik. Okey, clear tuan-tuan Baik, jom. Ini huruf apa tuan-tuan? Hamzah baris atas dia bukan tau. Suka je Ustaz mengajar, maklum kami warga-warga muda ni faham. Tuan-tuan, ni bukan cara bacaan yang ni tuan-tuan. Kena buat selalu daripada tak pandai sebut sad dah faham. Alhamdulillah.
Tuan-puan, ni bukan A. Ni satu lagi. Tuan-puan, dia bukan A, dia A. Tuan-puan buka mulut, sebut. I, U. I, U. Dia bukan A. Faham tak? Iyyaka na'budu. Dah dia bacanya Ain jadi Hamzah, Hamzah jadi Ain. Ni Hamzah dari atas tuan-puan. Dia bukan A, dia sa, ba, ba. Boleh? Cantik. Jom cuba pergi atas tuan-puan. Ni Ustaz 14 ni Iqra kita. Ni huruf apa tuan-puan? Satu titik bawah, ba. Boleh? Macam mana baca dia Ustaz? Ba tuan-puan, bibir atas, bibir bawah kena katuk. Ba. Tuan-puan kena katup gigi tuan-puan. Tahu katup tak? Tutup. Tahu tutup? Rapat. Tahu rapat? Close. Banyak pula basuh kan? Faham lah saya, ngaci tak faham ko. Gurau je. Tuan-puan, huruf ba kena rapatkan bibir atas, bibir bawah. Sebut Hamzah di atas dan alif di atas tetap A ke Ustaz? Ya, Hamzah di atas A, alif di atas A. Sebenarnya Hamzah. Kalau tengok dalam Quran, mana ada alif baris atas? Alif tak ada baris atas tuan-puan. Mesti ada Hamzah atas dia. Tak? Ya, tuan-puan tengok dalam Quran. Kalau alif ni tuan-puan, dia tak ada baris atas, dia akan jadi kosong. Biasa kalau nak jadi macam ni, Hamzah akan baris atas. Hari-hari ke kalau ni Ustaz? Ya, insyaAllah Isnin ke Jumaat. Jam 9, 11 suku ataupun 11.30 macam tu. Boleh tuan-puan Kadang-kadang bukan apa tuan-puan, saya mula lewat sikit sebab saya kan live kan back to back kan. Non-stop, jadi saya rehat kejap lah 15-20 minit macam tu. Tapi pula baru nak sarapan, baru nak makan. Kan? Cian saya. Gua tuan-puan, okay tuan-puan, jom. Ba, rapat bibir atas, bibir bawah dikatupkan tuan-puan. Ba. Jangan dibuka besar. Ba. Itu bukan. Dia ba. Ba. Bi. Bu. Babi bu. Ba. Bi. Tengok mulut saya. Tengok mulut. Nampak tak bibir saya? Ba. Bi. Bu. Ba. Sebelah. Sa. Sebelah. Ra. Basara. Tengok huruf ra pun jangan muncung tuan-puan. Nampak tak ni huruf apa? Huruf ra. Huruf ra jangan muncung. Ni ra. Ra dengan sad sama lah tuan-puan, jangan muncung. Ustaz, live ni ada rakaman tak? InsyaAllah ada. Apa-apa tak huruf sad? Sad pada atas jangan muncung. Dibacanya adalah sa, bukan so. Huruf ra tuan-puan pun jangan muncung. Bagaimana bacaannya? Ra, bukan ro. Ra, lidah kat mana lah Ustaz? Puan Icon suka betul tanya lidah kan? Ra ni, lidah getaran kat langit sikit. Ra. Macam tu. Faham? Letak sikit kat atas. Ra. Dekat getaran sikit kat atas langit kita tu. Ra. Tapi janganlah tak payah. Sekali je. Ba. Sa. Ra. Basara. Ra. Bukan ro. Bukan ro. Orang dulu sebut re Ustaz. Re tu ke mana pula? Mana boleh re tu? Tapi dalam Jawi ada lah. Reban. Contoh. Re pun ada dalam Jawi. Rehat. Dalam bahasa Arab tak ada tuan-puan. Bahasa Arab ada 3 je. Baris atas, baris bawah, baris depan. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Dia tak ada a, e, o, ba, be, ba, ta, te, to. Tak ada. Kau ingat apa? Indonesia. Ba, sa, ra, basara. Baris atas tuan-puan, ra. Jangan muncung, buka mulut sikit. Ra. Faham? Jangan baca ra. Jangan baca re. Ustaz ada mengajar personal atau berkumpulan ke? Puan Siti Dania boleh PM saya. Okay, Puan Siti Dania boleh PM saya. Bahasa Melayu re. Kau ingat apa? Do, re, mi. Ra tuan-puan. Ra, baris bawah ri, baris depan ru. Ra, ri, ru. Tu je ada. Boleh? Yang penting jangan muncung. Jangan baca ra, tak payah muncung. Ba, sa, ra. Ba. Sa. Ra. Ba, sa, ra. Boleh? Cantik. Sebelah tuan-puan. Ini senang lah kan? Ini tak ada masalah dah. Dia pun tak ada. Okey, kita pergi sini tuan-puan. Last. Okey. Huruf shin tuan-puan. Shin pada atas sya. Sya.
Okey. Sha sha sha. Za za za. Sa sa sa. Sha za sa. Sha. 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 Tengok mulut saya. Sha. Dia kena ada bunyi angin. Kau sebut sya tak ada angin, tak jadi sya tu. Dia jadi sa. Faham? Sya sya sya. Za za za. Sa sa sa. Sya za sa. Boleh? Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih hampir 500 mata yang memandang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan masuk hari-hari tau. Okey, masuk hari-hari untuk belajar Iqra' bersama-sama dengan saya Ustaz Aidil. Isnin dan Selasa kita belajar Iqra' tuan-tuan dan puan-puan. Kita membincangkan, kita membedahkan tuan-tuan dan puan-puan cara sebutannya, cara sambungannya, insya-Allah. Rabu dan Khamis kita baca tilawah bersama-sama menggunakan Al-Quran. Ustaz orang Negeri Sembilan ke? Ya, saya orang Negeri Sembilan kak. Hari Jumaat tuan-tuan dan puan-puan kita akan tilawah dan tajwid bersama-sama. Sambil baca, sambil kita ceritakan sikit tajwid yang ringkas-ringkas, mudah-mudah je tuan-tuan. Boleh? Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, masuk hari Isnin. Pukul berapa Ustaz? Saya first time masuk. Kak Hani. Kak Hani first time, follow saya tau Kak Hani. Kak Hani panggil kawan-kawan yang lain. Kak Hani okey tak saya mengajar? Tak okey PM saya. Kalau okey beritahu kawan. Tak okey beritahu saya, okey beritahu kawan. Hai macam macam kena makan pula kan? Kak Hani masuk setiap hari Isnin tau. Okey, tak cukup Ustaz kena hari-hari. Jangan hari-hari pengsan saja. Okey. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 11 suku atau 11.30. Kadang saya lewat sikit, saya minta maaf tuan-tuan Sebab bukan tak boleh adjust awal tuan-tuan. Kadang lepas pukul 11 tu saya habis live kan. Saya nak rehat kejap, minum kejap, kadang pun nak sarapan. Jadi dia drag masuk sikit. Macam tadi tilam anak tertinggal, saya kena hantar kita sekarang. Okey. Aduh, aku dah siap barang dah, tilam pula tertinggal. Cikgu bagi tahu tilam tertinggal encik. Patah balik. Okey, teman, jom sambung. Okey, Kak Ani, terima kasih tau. Siapa yang baru join saya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan rasa bermanfaat, seronok, panggil kawan-kawan yang lain. Tuan-puan, saya sangat menggalakkan. Serius, tuan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan malu nak mengaji, baru nak baca Iqra', tuan-puan segan, tuan-puan malu, tuan-tuan dan puan-puan, masuk hari-hari. Kecuali satu hal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-puan kenal orang yang sama macam tuan-puan, malu, segan, tak pandai, malu kan, tuan-puan, ajak mereka masuk. Okey? Saya Ustaz Aidil, tuan-tuan dan puan, minta maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan, keterlanjuran bahasa, kata dan sebagainya. Kalau tuan-puan rasa seronok, bagi tahu saya, bagi tahu kawan-kawan. Kalau tak seronok, bagi tahu saya, kat mana saya boleh kurang, saya boleh adjust tuan-tuan dan puan, kita cuba adjust. Ustaz, tak nak macam ni Ustaz, boring lah Ustaz. Macam mana tuan-puan nak? Okey. Ustaz, tak syok macam ni Ustaz, adjust yang lain. Tuan-puan nak macam mana? Gurau lah tuan-puan. Mudah-mudahan diberi manfaat lagi sama-sama tuan-puan. Okey? Mudah-mudahan lah tuan-puan, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Okey tuan-puan, insya-Allah pukul berapa nak bersiaran Ustaz? Isnin apa? Hari ni. Dia macam biasa tuan-puan, 11 suku sampai 11.30, 11 suku 11.30 ni Iqra' tilawah tajwid, tengok hari Okey, hari pukul 4 petang 3 petang untuk kita punya solat bedah kitab kita. Okey? Boleh Kak Azlina? Pemaizatul boleh Pemaizatul? Pemaizatul ni student lama. Berapa yuran sebulan ikut belajar dari awal Ustaz dan berapa kali sehari? Puan Siti Mariam, untuk Iqra' ni Puan Siti Mariam percuma. Live ni percuma je, tak perlu bayaran apa-apa. Tapi kalau Puan Siti Mariam nak jadi pelajar SQA, kita ada yuran. Puan Siti Mariam kalau berminat nak masuk komuniti kita, nak belajar sama-sama kan, Puan Siti Mariam boleh PM saya. PM kita tuan-tuan, boleh belajar sama-sama tau. Alamak Ustaz, akak terlambat masuk, ada orang datang pula lah. Tak apalah Kak, esok Ustaz, Fardu Ain hari apa Ustaz? Fardu Ain, kita kan Fardu Ain, solat bedah kitab nama dia. Okey? Ustaz, Iqra' ni ada jual ke? Ada. Patutnya ada tapi dah sold out. Kadang-kadang lupa sebab dengar sambil-sambil bekerja. Tak apa Kak Iza. Okey? Mudah-mudahan tau. Tuan-tuan okey ke? Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam tak okey ke, ada apa-apa, beritahu saya. PM saya tau. Jangan segan silu PM saya untuk kita nak buat penambahbaikan. Tak semesti saya mengajar saya betul semua. Kadang-kadang ada tak betul. Ada kekurangan sini sana. Tuan-tuan beritahu saya. Kita cuba tambah baik. Okey? Baik tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan rasa okey, rasa bersemangat, panggil rakan-rakan lain, ajak kawan-kawan lain, tak screen, beritahu mereka. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Esok tuan-tuan hari Selasa kita sambung balik Iqra' ni tuan-tuan. Okey, Iqra' ni tuan-tuan. InsyaAllah doakan. Mudah-mudahan pukul 3 ni ada kelas lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey tuan-tuan. Saya Ustaz Aidil, mohon maaf segala salah dan silap, kekurangan, keterlanjuran